Mai Sat nak abang. Ini video bikin porong. Orang lecon nal tak faham ah. Tak faham. Tak faham cakap Melayu ah. Okey, rumah ni untuk dijual. Sebelum ni adalah 1.5 juta. Sekarang kita dah tambah value. Kita dah pasang kipas, dah pasang downlight, dah komplit lah. Semua bilik dah ada kipas lampu, auto gate. Oi, semua ni makan kos tinggi. Tapi yang paling penting apa dia? Kita dah turunkan harga. Alright, kita dah sampai kat rumah kita. Apa ingat kan, kita dah pernah buat video dekat rumah ni. Rumah ni untuk dijual dan saya nak cerita apa yang ada sekarang ni. Kita dah buat banyak penambahbaikan dan kita nak turunkan harga. Jom, let's go. Semua sekali kita dah tambah tirai-tirai, kita dah tambah kipas, lampu, lighting semua dah masuk. Ni pakat depan punya auto gate, tengok sini. Sana kalau tekan mesti jalan automatik punya. Kita dah turunkan harga rumah ni daripada 1.5 market value dia. Kita dah tambah lampu, kipas, blind dan sekarang ni tinggal nak masuk perabot je. Dan yang paling best sekali kita dah turunkan harga. Harga kita buka hari tu kosong, rumah kosong, kita buka 1.5 juta. Sekarang kita nak buka harga yang lebih rendah iaitu 1.4 juta. Tambah sekali bilik ni. Alala. Dia ada toilet kat sini. Nampak kat toilet kita ada blind. Jadi bila tengah kat toilet tu tak ada orang boleh mengendap dah lah. Dekat sini kita ada kitchen. Dekat sini kita ada tempat nak buat meja makan ke apa ke sama keluarga. Boleh. Kemudian dekat sini belakang ni kita ada toilet. Sini kalau ikut bilik store boleh. Ataupun nak buat bilik maid pun boleh. Tengok belakang dia luas tak ke mana. Masya Allah. Seterusnya jom kita naik atas. Sekali lompatan ya. Saya memang ada langkah besar. Kita tengok bilik atas, bilik pertama. Lalala. Cantik kan? View dia mat. Ini kalau melepak dalam bilik pun balik pun. Jom bilik seterusnya. Dan bilik yang kedua. Dekat atas lah ni catat kat atas. Mere raho tu hi shan ho. Terusnya kita tengok ni. Ni kawasan rumah kita lah. Rumput tak potong lagi. Nanti potong clear. Seterusnya kita ada master bedroom. Let's go. Dia punya cutting. Dia ada balcony kat sini. Tambah juga kita ada view tepi. Banyak cermin. Sana ada view, sini ada view. Toilet dia special. Tambah sekali kita boleh gosok gigi 2 orang serentak. Yang kedua seorang boleh mandi, seorang boleh pergi toilet. Yang ketiga kita boleh melepak kat luar. Nak ambil angin luar, kita boleh melepak kat luar. Ambil angin dulu. Cakap apa macam sauna lah. Langkah satu nak tengok. Tak boleh lah badan berat. Untuk makluman hampa, rumah ni ada 6 bilik. Kemudian ada 5 bilik ayak. Jom kita tengok lagi satu bilik sekarang. Sini ada toilet satu. Masuk lah, yang daripada tidur ni masuk bawah tam. Siapa-siapa yang berminat untuk dapatkan rumah ni, Roger sekarang. Papa Roger. Sekarang tau.